Untuk kita lihat dulu pengenalan untuk Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP ni, di mana pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955 ni merupakan perkembangan barulah dalam demokrasi negara kita. Dan kemenangan besar Parti Perikatan iaitu 51 daripada 52 kerusi di dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan ni sebenarnya telah membolehkanlah Parti Perikatan ni membentuk kerajaan persekutuan. Dan pada waktu ni, Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Dan peranan MPP yang berperanan menggubal undang-undang pentadbiran pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu turut mengalami perubahan, terutamanya dari segi bilangan anggotanya. Nanti kita akan tengok dengan lebih terperincilah mengenai bilangan anggota dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Mula-mula kita lihat dulu Majlis Perundangan Persekutuan MPP pada tahun 1948. MPP pada tahun 1948 ni terdiri daripada Wakil Peringkat Pentadbiran Pusat, Majlis Negeri, Anggota Kerajaan Pusat dan ahli tidak rasmi. Dengan lebih lanjut kita boleh lihatlah di dalam jadual di bawah, di mana jadual di bawah menunjukkan komposisi ahli MPP dan keanggotaannya. Di dalam jadual ini kita dapat lihat komposisi ahli MPP di mana ada 52 orang ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. Dan terdapat 3 orang ex officio iaitu terdiri daripada Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan. Dan yang ketiganya ada 9 orang residen di mana residen British lah yang mewakili 9 buah majlis negeri. Maksudnya 9 buah negeri yang menerima residen. Masih ingat tak 9 buah negeri yang ada residen dan penasihat ni? Terdiri daripada Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Johor. Jadi cukuplah 9 semuanya untuk 9 orang residen ni. Kemudian ada 2 orang wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Kemudian ada 11 orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbir kerajaan. Jadi jumlah semua komposisi ahli MPP ni ialah 77 orang. So itu untuk MPP pada tahun 1948. So sekarang kita lihat pula MPP pada tahun 1955. Okey, dalam MPP 1955 ni berlaku beberapa perubahan secara berperingkat. Jadi di sini kita lihat di mana komposisi ahli MPP terdapat 52 orang di mana 52 orang ni adalah ahli yang dipilih melalui pilihan raya. Inilah yang kita kata di mana Parti Perikatan yang menang daripada 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dalam pilihan raya tersebut. Kemudian terdapat 35 orang di mana ahli lantikan ini mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian. Dan terdapat 11 orang ahli MPP di mana 11 orang ni merupakan menteri besar yang mewakili negeri masing-masing. So 11 sebab kita bagi Persekutuan Tanah Melayu pada waktu ni ada merupakan gabungan 11 buah negeri. Jadi 11 orang ni mewakili negeri masing-masing dan 2 orang ahli MPP ni merupakan wakil dari negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka, dan jumlah komposisi ahli MPP keseluruhannya adalah 100 orang. Jadi itu dari segi Majlis Perundangan Persekutuan MPP pada tahun 1955. So sekarang kita lihat pula kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan ni ataupun MPP ni. Kesan daripada penubuhan MPP ni ialah yang pertamanya, kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Kiranya pada waktu ni Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri di
mana Tengku Abdul Rahman nanti akan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, itu yang pertama. Dan ini menunjukkanlah di mana pengambil alihan kuasa kepada pemimpin tempatan mula dilaksanakan. Okey, kemudian yang keduanya ialah kuasa pegawai British beransur-ansur mula beralih kepada rakyat tempatan. Namun walau bagaimanapun terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penyelia atau penasihat bidang keselamatan. Susulan itu juga sistem ahli kemudiannya telah dimasukkan. Yang ketiganya ialah proses pertukaran dilakukan secara berperingkat dan mengambil masa. So kita tak boleh buat secara drastik. Oleh itu kita dapat lihat di sini di mana Pesuruhjaya Tinggi British masih lagi memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Itu kesan yang ketiga. Manakala kesan yang keempat ialah keanggotaan MPP menunjukkan pentingnya amalan pentadbiran demokrasi. Malah ini kita dapat lihatlah daripada kejayaan kerajaan persekutuan yang telah dibentuk dan dipimpin oleh pemimpin tempatan. Macam tadi Tengku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri dan pegawai-pegawai tempatan mula mengambil alih pentadbiran tempatan secara berperingkat. Jadi itu kesan dalam penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Kesimpulannya, apa yang dapat kita lihat di sini iaitu melalui Majlis Perundangan Persekutuan, kita akan nampaklah di mana rakyat tempatan ni telah memainkan peranan penting dalam pentadbiran. Sebab apa? Sebab bila ada pilihan raya, jadi wakil kerajaan sekarang dipilih oleh rakyat. Sebab tu kita kata rakyat tempatan memainkan peranan penting dalam pentadbiran. Malah pemimpin-pemimpin tempatan lah yang akan mentadbir negara kita. Dan yang keduanya ialah melalui MPP juga secara tidak langsung telah menunjukkan kompromi lah yang berlaku antara kaum yang ada di Tanah Melayu ni, di mana kita dapat lihatlah dari segi perkongsian kuasa. Ini semata-mata dibuat adalah untuk mencapai kemerdekaan negara kita. Jadi, itu yang boleh cikgu ceritakan mengenai Majlis Perundangan Persekutuan. Cikgu harapkan apa yang cikgu ceritakan di sini, kamu dapat faham diadakan untuk merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sebab melalui pilihan raya umum ni sebenarnya telah menunjukkan perpaduan di kalangan kaum terutamanya 3 kaum utama di Tanah Melayu iaitu orang Melayu, orang Cina dan juga orang India. Ini sebenarnya telah menunjukkan bahawa perpaduan telah pun berlaku di Tanah Melayu dan akhirnya lah akan membawa ataupun merintis kepada ke arah kemerdekaan. Dan Raja-Raja Melayu sebenarnya bersetuju untuk mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP. Dan pengisytiharan pilihan raya ini telah diadakan oleh Sir Malcolm McGillivray. Dan dalam proses kita kata dalam untuk menjayakan pilihan raya umum ni, kita boleh nampaklah di mana proses ini bermula setelah adanya penetapan bilangan ahli MPP. Maksudnya di sini berapa bilangan ahli MPP yang akan dipertandingkan di dalam pilihan raya umum tersebut, iaitu 52 kerusi lah. Dan penentuan sempadan, akan ditentukan sempadan-sempadan di kawasan di Persekutuan Tanah Melayu ni. Kemudian pendaftaran pengundi, sebab masyarakat yang layak dia perlu mendaftar dulu sebagai pengundi. Kemudiannya penamaan calon. Penamaan calon ni kepada calon lah yang akan mewakili rakyat. Kemudian mengadakan kempen. Di sini kita lihatlah di mana calon ni ataupun parti-parti ni akan mengadakan kempen untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat dan juga mengundi pada hari undian tersebut, dan kemudian undian tersebut akan dibuat pengiraan undi dan akhirnya pengumuman keputusan. Jadi itulah yang kita lihatlah dari segi proses pilihan raya yang pertama. Okey, sebelum berlakunya pilihan raya ada dahulu rundingan sebelum pilihan raya umum ni. Jadi jom kita lihat sedikit tentang apa yang berlaku sebelum pilihan raya umum ni. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan bilangan ahli MPP ni, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan ni, yang perlu kita kata mendapat persetujuan bersama.
Itu yang kita kata yang perlu disepakati. Maksudnya persetujuan bersamalah. Jadi di sini jawatan kuasa pilihan raya telah dibentuk pada 1 Februari 1954. Dan jawatan kuasa ni terdiri daripada 46 orang ahli. Dan tugasnya apa? Untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan, dan akhirnya jawatan kuasa ini telah mengeluarkan 2 bentuk penyataan susunan Majlis Perundangan Persekutuan ni, yang mana dinamakan bentuk A dan bentuk B. Di sini kita lihat di mana Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan telah memilih bentuk A, manakala untuk jawatan kuasa pilihan raya pula telah memilih bentuk B. Jom kita tengok ciri-ciri apa yang ada di dalam bentuk A dan juga dalam bentuk B. Okey, di sini kita lihat perbandingan antara kedua-dua ni, iaitu bentuk A dan bentuk B. Ada perkara yang sama dan ada perkara yang berlainan lah. Jadi kita lihat dulu perkara yang sama, di mana kedua-duanya sama ada bentuk A dengan bentuk B ni, dia akan ada seorang speaker. Dan keduanya benda yang sama ialah 3 orang ahli yang akan dilantik. A dengan B sama, 3 orang ahli yang akan dilantik. Kemudian persamaannya lagi di mana ada 11 orang untuk wakil negeri. Kena ingat kenapa 11 orang? Sebab kita ada 11 buah negeri. Jadi 11 orang untuk wakil bagi setiap negeri, sama A dengan B ni bukan. Dan yang keempatnya ialah sama juga, di mana 20 orang akan dilantik untuk mewakili kepentingan tertentu, sama ada di A maupun bentuk B. Dan kemudiannya 3 orang akan dilantik untuk mewakili golongan minoriti. So B pun sama juga, dilantik 3 orang juga untuk mewakili golongan minoriti. Dan selain daripada itu, terdapat juga 2 orang ahli rasmi, di mana ahli rasmi ni 2 orang tersebut ni terdiri daripada Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi. Dan begitu juga dengan bentuk B. So sama macam bentuk A. Okey, yang ni lain sikit di mana dalam bentuk A 60 orang yang akan dipilih melalui pilihan raya. Ni dalam bentuk A, iaitu berapa? 60 orang yang akan dipilih melalui pilihan raya umum ni. Manakala untuk bentuk B pula 40 orang yang akan dipilih melalui pilihan raya. So kurang sikitlah, 40 orang sahaja yang akan dipilih melalui pilihan raya, manakala 8 orang tambahan lagi sebenarnya akan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Semua dia kalau ikut dalam bentuk B ni dia ada 48 orang. Jadi 40 orang melalui pilihan raya dan 8 orang lagi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dan jika kita lihat lagi satu dari aspek tempoh pilihan raya persekutuan, pilihan raya ni perlu diadakan tidak lewat daripada bulan November 1954. Dan manakala kalau bentuk B pula tidak menetapkan tarikh dan masa tertentu untuk pilihan raya tersebut. Jadi sini pun kita bernampaklah perbezaan dia, di mana pilihan raya yang diadakan dalam bentuk A ni dia tidak lewat, akhirnya tidak lebih daripada bulan November 1954. Tapi bentuk B ni bila-bila masa saja, sebab dia tidak ditetapkan tarikh dan waktu tertentu lah untuk pilihan raya tersebut. Jadi itu kita boleh nampaklah bila dengan melalui jadual ni perbandingan antara bentuk A dan juga bentuk B. Kemudian kita lihat pula kepada usaha yang telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu sebelum pilihan raya umum, Tunku Abdul Rahman sebenarnya telah berangkat ke London bersama-sama dengan Tan Cheng Lock, PH Tan, dan kemudiannya disertai oleh Datuk Abdul Razak Hussein pada 21 April 1954. Dan tujuan rombongan ini adalah untuk menyatakan hasrat untuk menentukan 3/5 bilangan ahli MPP ni, iaitu bilangan anggota MPP ni hendaklah dipilih melalui pilihan raya. Maksudnya di sini Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan ni mereka hendak untuk menentukan 3/5 daripada bilangan MPP. Jadi lebih banyaklah daripada yang telah ditetapkan oleh British. Sebab tu mereka pergi ke London untuk berunding dengan British. Di London, Tunku Abdul Rahman telah mendapat bantuan daripada Lord Ockmore, di mana melalui bantuan ni sebenarnya Tunku Abdul Rahman telah berjaya bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif dan juga Parti Liberal. Dan di sini juga Tunku Abdul Rahman telah membuat kenyataan tentang hasrat mereka melalui akhbar kepada rakyat British dan juga ahli parlimen. Kemudiannya, pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman telah berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Litterton, iaitu merupakan setiausaha tanah jajahan British di London. Walau bagaimanapun kita lihat kan usaha yang telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan, rundingan mereka ni gagal. Dan
Rundingan mereka ni gagal untuk mendapatkan 3/5 ahli melalui pilihan raya. Dan akhirnya bilangan ahli MPP yang dipersetujui yang akan dipilih melalui pilihan raya sebanyak 52 orang sahaja. Kan, so tak boleh dapat lebih pada itulah. Sebab tu nanti dalam pilihan raya umum 1955 inilah dia 52 kerusi yang dipertandingkan di dalam pilihan raya yang pertama ni. Jadi perkara ni telah dipersetujui oleh British dan Parti Perikatan yang pada waktu ni diwakili oleh Tunku Abdul Rahman. Dan pilihan raya akan diadakan pada tahun 1955. Kalau kita lihat, persetujuan ni hanya dicapai pada Julai 1954. Jadi pada 18 Ogos 1954 hingga 19 Ogos 1954, rang undang-undang pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu telah diluluskan untuk apa? Untuk membolehkan pilihan raya persekutuan diadakan. Jadi sekarang ni kita lihat dah ada rang undang-undang pilihan raya persekutuan telah diluluskan. Rajah menunjukkan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. So, jom kita lihat tentang proses pilihan raya ini. Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan telah ditubuhkan dan telah berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. Jadi kita tahu kan, di dalam pilihan raya MPP nanti, dia akan ada 52 kerusi yang akan dipertandingkan. Jadi di sinilah kita lihat kawasan ni, penentuan sempadan kawasan ni telah berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya pada 26 April 1954. Kemudiannya, rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya ni diadakan, iaitu pada Ogos 1954. Dan yang ketiganya ialah pendaftaran pengundi. So, kalau kita nak mengundi calon ni, kita mesti mendaftar. Jadi, pada waktu ni, pendaftaran pengundi ni telah dimulakan pada 18 Oktober 1954 di seluruh Tanah Melayu dan Terengganu bermula pada 29 Oktober 1954. Jadi ini kita kata yang berlaku yang mesti dilakukan oleh orang ramai lah jika mereka hendak mengundi calon yang mereka nak. Okey, kemudian selepas pendaftaran pengundi dilakukan, maka pada 15 Jun 1955, mulalah parti-parti politik ni telah menamakan calon masing-masing dan ini kita namakan sebagai penamaan calon. Selepas penamaan calon telah dibuat, maka kempen untuk pilihan raya pun diadakan di mana calon-calon ni akan berkempen untuk orang ramai menyokong mereka. Calon ni kita kata akan yang mewakililah parti-parti politik yang akan bertanding di dalam pilihan raya tersebut. Kempen pilihan raya ni telah dijalankan selama 45 hari. Dan kemudiannya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu iaitu hari mengundi. Hari mengundi ini telah dijalankan pada 27 Julai 1955. Maksudnya pilihan raya umum ni lah dijalankan pada 27 Julai 1955. Okey, apabila semua pengundi telah pun membuang undi masing-masing, maka kemudiannya peti undi ni akan dibawa ke pusat pengiraan undi dan bermulalah proses pengiraan undi dijalankan. Dan di sini, selepas habis sahaja proses pengiraan undi, maka akhirnya nanti keputusan pun akan diumumkan. Sebab tu yang ke-8 ni kita ada pengumuman keputusan. So kita akan lihat di sini parti mana yang akan menang di dalam pilihan raya MPP ni. Jadi itu proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Dia bermula dengan Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan, kemudian diluluskan rang undang-undang untuk mengadakan pilihan raya, kemudian ada pendaftaran pengundi, penamaan calon, kempen dalam pilihan raya tersebut. Akhirnya kita kata pengundi akan membuang undi di sini dan kemudian kiraan undi dilakukan di pusat pengiraan undi dan akhirnya pengumuman keputusan pilihan raya tersebut. Kita lihat sedikit tentang syarat. Syarat untuk menjadi pengundi dan syarat untuk menjadi calon. Syarat untuk menjadi pengundi ni mestilah warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Itu satu. Dan yang keduanya, mereka yang akan mengundi ni mestilah berumur 21 tahun ke atas. Bawah daripada 21 tahun ni dia tidak boleh lagi mengundi. Dan syarat yang ketiga ialah individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu, iaitu dari tarikh 17 Oktober 1954 atau 28 Oktober 1954 bagi negeri Terengganu. Sebab tengah tadi lambat sikit kan. So dia punya beza sikit lah untuk negeri Terengganu ni. Barulah kita kata kalau mereka memenuhi syarat ni, barulah mereka ni layak untuk memohon sebagai pengundi. Jadi ini syarat untuk menjadi pengundi.
pengundi. So kita tengok pula syarat untuk menjadi calon. Okey, sama macam syarat untuk menjadi pengundi, di mana yang pertamanya warga negara bagi Persekutuan Tanah Melayu dan yang keduanya ialah berumur 21 tahun ke atas. Okey, syarat yang ketiganya ialah calon ni mestilah tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Ini syarat yang dikenakan kepada calon, dan calon juga mestilah berpengetahuanlah dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kalau dia memenuhi keempat-empat kriteria ni, maka barulah kita kata calon tersebut boleh disenaraikanlah untuk menjadi calon dalam mewakili parti-parti politik yang bertanding ni. Okey, itu tentang syarat untuk menjadi pengundi dan syarat untuk menjadi calon. So sekarang kita lihat pula kepada data di mana ketiga-tiga data ni menunjukkanlah dari segi pecahan pengundi mengikut kaum, agihan kerusi bagi setiap negeri dan juga keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 ni. Jadi ini pun sebenarnya cikgu ambil je daripada buku teks. Kamu pun boleh rujuk juga pada buku teks untuk data-data ni, di mana kita tengok data yang pertamanya ialah pecahan pengundi mengikut kaum. Hasil daripada data, pengundi yang turun untuk mengundi ialah seramai 1,280,000 orang. Dan daripada data kita boleh lihatlah di mana orang Melayu yang paling ramai yang turun mengundi iaitu sebanyak 84.2%, Cina 11.2%, manakala orang India sebanyak 3.9% dan lain-lain sebanyak 0.7%. Jadi secara kasarlah kita boleh lihat di situ. Okey, dan kemudian kita lihat pula kepada agihan agihan kerusi mengikut negeri. Ini kalau kita lihat ni ada berapa? 11 buah negeri kan. Jadi 11 buah negeri ini adalah bilangan kerusi yang akan dipertandingkan mengikut negeri tersebut. Jadi kalau kita campur semua bilangan kerusi ni, so akan jadi jumlah total dia akan jadi 52 buah kerusi yang dipertandingkan. So, merangkumi 11 buah negeri. Dan yang akhir sekali kita lihat keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, di mana dalam pilihan raya ni kita lihat kepada data kerusi yang dimenangi ini, Parti Perikatan telah menang besar iaitu sebanyak 51 daripada 52 kerusi. Manakala PAS iaitu Parti Islam Setanah Melayu menang 1 kerusi, dan parti-parti yang lain seperti Parti Negara, Liga Melayu Perak, kemudian Parti Progresif Perak, Parti Buruh dan juga calon bebas, mereka tidak memenangi apa-apa kerusi. Jadi di sini sebenarnya yang menunjukkanlah bukti orang Melayu, orang Cina dan orang India telah berjaya disatukan melalui satu parti politik iaitu Parti Perikatan. So kemenangan dia pun kita lihat sangat besar, 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Okey, itu sedikitlah mengenai data. Jadi kita lihat pula pilihan raya awal di Sarawak, di mana pilihan raya tempatan pertama telah diadakan pada tahun 1956. Ini adalah ke arah persediaan berkerajaan sendiri. Malah pilihan raya ni telah diadakan di kawasan Kuching Municipal Council, iaitu kita kenali dia juga sebagai KMC, dan seterusnya Sibu Urban District Council, iaitu kita kenali dia juga sebagai SUDC pada tahun 1957. Dan untuk Bandar Kuching ni telah dibahagikan kepada 9 kawasan ataupun dikenali juga sebagai ward. Manakala Sibu pula telah dibahagikan juga kepada 9 kawasan. Ini yang berlaku pada tahun 1957. Selepas pilihan raya ni, Presiden pertama KMC ialah William Tan, manakala timbalannya ialah Ong Ki Hui. Manakala untuk SUDC pula, Presiden pertamanya ialah Ting Chiu Huat dan timbalannya ialah John Lu Ling Chong. Jadi ini kita kata apa yang berlaku di Sarawak, dan secara tidak langsung kita lihat pilihan raya ni sebenarnya disambut baik oleh rakyat pelbagai kaum. Sebab apa? Sebab mereka tahu mereka yang akan boleh memilih wakil di dalam kerajaan. Okey, itu tentang pilihan raya awal di Sarawak. Kita lihat pula pilihan raya awal di Sabah, di mana pilihan raya kerajaan tempatan yang pertama telah diadakan pada 16 Disember 1962 di bawah Local Government Election Ordinance. Ini untuk 118 kawasan ataupun ward di pihak berkuasa tempatan. Dan setiausaha kolonial bagi kerajaan tempatan yang merupakan ataupun selaku penguasa pilihan raya telah bertanggungjawablah untuk menjalankan pilihan raya tersebut. Jadi di sini seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan, dan dilihat juga di sini ada 53 kawasan yang menang tanpa bertanding.
Jadi di sebelah ni menunjukkan data-data dalam pilihan raya awal di Sabah, di mana ini adalah kawasan-kawasan yang telah dimenangi oleh parti-parti yang bertanding di Sabah, iaitu seperti USNO, UNCO, Borneo Utara National Party, kemudian UNPMP dan juga BEPAS. Jadi ini antara parti-parti yang bertanding, dan ini antara kawasan-kawasan yang telah dimenangi. Dan kalau kita lihat di sini, majoritinya telah dimenangi oleh parti USNO. Kemudiannya barulah UNCO. Dan di bawah ni pula menunjukkan pembahagian kerusi Majlis Undangan Borneo Utara oleh Majlis Kebangsaan Perikatan Sabah. Di sini kita lihat di mana USNO telah diperuntukkan 8 kerusi, UNCO ada 5 kerusi, BUNAP ni ada 4 kerusi dan UNPMP ada 1 kerusi. Okey, ini data lah yang menunjukkan tentang pilihan raya awal di Sabah. Ini pun sebenarnya cikgu ambil je daripada data-data yang ada di dalam buku teks kita. Okey, jadi dengan selesai pilihan raya awal di Sabah, maka selesailah tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang apa? Tentang proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. Jadi cikgu harap apa yang kita kongsikan di sini, kamu dapat manfaat daripada sini, dan paling-paling tidak pun kamu dapat menyusun kembali tentang proses pilihan raya yang telah dijalankan di negara kita pada tahun 1955. Maksudnya pilihan raya umum 1955 itulah. Cikgu recall balik daripada proses pilihan raya tu, iaitu yang pertamanya ada jawatan kuasa penentuan kawasan sempadan. Selepas adanya kawasan sempadan telah ditentukan, maka yang keduanya kita lihat di mana rang undang-undang telah diluluskan untuk membolehkan pilihan raya ni dilaksanakan. Kemudian yang ketiga kita kata pendaftaran pengundi, di mana masyarakat mula mendaftarkan diri sebagai pengundi. Kemudian yang keempatnya ialah penamaan calon, iaitu calon-calon ni, parti-parti politik ni telah mengemukakan calon masing-masing, dan selepas penamaan calon maka kempen untuk pilihan raya telah diadakan selama 45 hari. Selepas kempen maka tibalah hari mengundi, di mana orang ramai keluar untuk mengundi calon masing-masing. Dan kemudian selepas undian telah dilakukan, kita lihatlah di mana kotak-kotak undi ini telah dibawa ke pusat pengiraan undi. Kemudian undi-undi ini akan dikira, dan selepas selesai saja kira undi maka akan diumumkan keputusan pilihan raya tersebut. Jadi itu antara proses lah, kalau boleh kamu boleh buat ikut secara kronologi ataupun ikut turutan yang betul. Sebelum ni kita belajar mengenai apa? Reaksi pemerintah daripada negeri-negeri Melayu Utara dan juga Johor dalam menghadapi tindakan barat. Jadi bila kita dah lihat dalam pelbagai reaksi daripada pemerintah tempatan, jadi sekarang ni kita akan lihat pula dari aspek tindakan. Apa tindakan Raja Melayu kita dalam menangani cabaran barat ni? Jadi dilihat di sini di mana Raja-Raja Melayu kita ni sebenarnya telah menggunakan pelbagai cara untuk melindungi kepentingan bangsa dan kedaulatan negeri. Malah dengan strategi ataupun cara yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu ni, dengan harapanlah supaya kedaulatan negara dapat dikekalkan. Jadi yang pertama, antara tindakan yang pertama yang dilakukan oleh Raja Melayu kita ialah melalui tuntutan Raja-Raja Melayu melalui Durbar. Okey, Raja-Raja Melayu ni sebenarnya berperanan sebagai juru bicara dan juga menzahirkan suara membela nasib penduduk itulah, dan juga melindungi kepentingan bangsa melalui Durbar. Dan kita akan tengok tentang Durbar dan apa perkara yang telah dibincangkan di dalam Durbar ni. Yang pertamanya kita lihat Durbar yang telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1903. Semasa Durbar di Kuala Lumpur pada tahun 1903, Sultan Idris Mushidir Azam Shah, iaitu Sultan Perak, telah mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral, dan juga beliau mendesak supaya dilaksanakan langkah mengembalikan kuasa kepada institusi raja. Ini yang pertama, di mana baginda mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral dan kembalikan kuasa kepada institusi raja. Manakala yang keduanya pula ialah baginda mendesak supaya bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan persekutuan ni ditambah dan dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. Ini antaralah yang telah diutarakan oleh Sultan Idris Mushidir Azam Shah yang merupakan Sultan Perak pada waktu ni. Dan yang keduanya kita lihat kepada yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Muhammad Ibni Yam Tuan Antah, di mana baginda telah menuntut supaya bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi persekutuan. Ini perkaralah yang dibincangkan di dalam Durbar di Kuala Lumpur pada tahun 1903. Dan kemudian kita lihat pula Durbar di Pekan Pahang pada tahun 1932. Di sini kita lihat pula kepada Sultan Iskandar Shah yang merupakan Sultan Perak pada waktu ini, di mana baginda telah mendesak agar kuasa pemerintah dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu dan
dan majlis negeri dalam semua aspek pemerintahan negeri. Ini yang didesak oleh siapa? Sultan Perak, iaitu Sultan Iskandar Shah ni. Supaya apa? Dikembalikan, kuasa ni dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu dan juga majlis negeri. Kemudiannya kita lihat Durbar di Kelang, Selangor pada tahun 1937. Di dalam Durbar ni, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tuanku Abdul Rahman telah menggesa British supaya memberi peluang perkhidmatan kepada buruh dari rumpun alam Melayu. Ini merujuk kepada diberi kita kata peluang ni kepada orang Jawa bagi menggantikan orang Cina dan India. Ini kita kata saranan lah oleh Tuanku Abdul Rahman. Dan kemudian kita ada daripada Sultan Pahang iaitu Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Muazzam Shah, di mana baginda mendesak British supaya memberi perhatian kepada masalah orang Melayu yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun tanah. Jadi di sini berilah perhatian kepada masalah yang dihadapi oleh orang Melayu, terutamanya yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun tanah. Kemudian kita tengok pula Durbar di Seri Menanti Negeri Sembilan yang telah diadakan pada tahun 1939. Okey, di sini di mana Sultan Selangor iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah, baginda telah mencadangkan supaya ditubuhkan Malay Girls College yang taraf dia sebenarnya sama dengan Malay College Kuala Kangsar. Ini adalah untuk apa? Untuk meningkatkan pendidikan kaum wanita. Jadi itu serba sedikit mengenai Durbar, di mana tuntutan Raja-Raja Melayu ni telah dilakukan melalui Durbar. Kalau Durbar ni kita kata merupakan wadah pertemuan lah antara Raja-Raja Melayu dengan pihak British bagi membincangkan isu-isu masyarakat tempatan yang terjejas akibat daripada dasar pentadbiran barat. Okey. Jadi kita pergi pula kepada tindakan yang kedua, iaitu diplomasi menangani tekanan British. Di sini kita akan merujuk kepada dua negeri, iaitu semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar iaitu di Johor, dan yang keduanya adalah Sultan Zainal Abidin di Terengganu. So kita tengok dulu kepada Sultan Abu Bakar Johor. Sultan Abu Bakar ni sebenarnya telah mengadakan hubungan baik dengan negeri-negeri Selat. Di sini dapat dilihat apabila British ni telah mengekalkan Teluk Belanga di Singapura sebagai milik Kesultanan Johor. Walaupun kita tengok telah dimiliki oleh British, tapi British masih lagi mengekalkan Teluk Belanga ni di bawah milik Kesultanan Johor. Malah baginda dan kerabat dia telah menetap di Singapura hinggalah pada tahun 1889. Kemudian barulah berpindah ke Johor. So ini dengan yang pertama, mengadakan hubungan baik dengan kerajaan negeri-negeri Selat. Dan yang keduanya ialah kunjungan ke England, di mana di sini Sultan Abu Bakar telah bertemu dengan Ratu Victoria. Di sini baginda telah dikurniakan gelaran Maharaja Johor pada tahun 1868. Kunjungan ini juga sebenarnya dibuat untuk meredakan tekanan gubernur negeri-negeri Selat, dan baginda telah diberi kepercayaan untuk menyelesaikan pertikaian di negeri-negeri Melayu. Okey, itu yang kedua, iaitu kunjungan ke England dengan bertemu dengan Ratu Victoria. Manakala yang ketiga ialah baginda telah menubuhkan lembaga penasihat Johor di London. Di sini ahli-ahli dalam lembaga penasihat Johor ni semuanya dilantik oleh baginda yang terdiri daripada pegawai British yang bertanggungjawab. Era British British yang bertanggungjawab. Malah lembaga penasihat Johor ni telah membantu untuk menasihati baginda dalam hal pentadbiran. Okey, itu kita lihatlah diplomasi Sultan Abu Bakar di Johor. Kemudian kita tengok pula diplomasi Sultan Zainal Abidin III di Terengganu, di mana yang pertamanya kebijaksanaan dalam rundingan. Di sini kita lihat di mana Sultan Zainal Abidin III ni merupakan pemerintah yang berani untuk mempertahankan kedaulatan negeri dia. Dan baginda telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan gubernur negeri-negeri Selat selepas berlakunya perjanjian Bangkok 1909. Sebab Sultan Zainal Abidin III pun menolak perjanjian Bangkok. Jadi apa yang Sultan Zainal Abidin III buat? Dia buat rundingan pergi ke Singapura berunding dengan gubernur negeri-negeri Selat. Okey, kemudiannya yang keduanya ialah menandatangani perjanjian British Terengganu pada tahun 1910. Hasil daripada rundingan Sultan Zainal Abidin III dengan British akhirnya telah membawa kepada perjanjian 1910. Perjanjian kat atas ni lah perjanjian British Terengganu, di mana dalam perjanjian ni telah memindah perjanjian Bangkok. Melalui rundingan ni sebenarnya Sultan Zainal Abidin III bersetuju untuk menandatangani perjanjian apabila British mengakui Terengganu sebagai sebuah negeri yang merdeka. Dan akhirnya nanti kita lihatlah di mana Terengganu hanya menerima wakil British dan tidak mempunyai kuasa di dalam pentadbiran negeri.
Wakil British ni sebenarnya dia hanya mempunyai kuasa di dalam hal ehwal luar negeri saja. Jadi yang melibatkan dalam pentadbiran negeri, jadi wakil ni dia tidak mempunyai kuasa langsung. Okey, itu bezanya antara wakil British dengan penasihat British. Kalau penasihat British dia mempunyai kuasa lah di dalam pentadbiran negeri itu. Okey, so sekarang kita selesai mengenai diplomasi menangani tekanan British. So sekarang kita lihat pula yang ketiga, iaitu keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Di sini kita lihat di mana cikgu lampirkan dahulu nama-nama penasihat British yang terdapat di negeri-negeri Melayu Utara ni. Okey, untuk Perlis ada Meadow Frost yang dilantik sebagai penasihat British di Perlis, dan kemudian W.G. Maxwell telah dilantik sebagai penasihat British di Kedah, dan kita ada J.S. Mason yang merupakan penasihat British di Kelantan, dan kita ada J.L. Humphreys yang merupakan penasihat British di Terengganu. Jadi ini 4 orang penasihat British yang telah dilantik di negeri-negeri Melayu Utara. So kita terus pergi kepada setiap negeri itu. Okey, pertama kita lihat dulu penasihat British di Perlis. Pada 15 Julai 1909, Meadow Frost ni telah dilantik sebagai penasihat British. British dan Perlis sebenarnya tidak terikat dengan sebarang perjanjian rasmi walaupun berlaku pemindahan naungan Siam kepada British pada tahun 1909. Sebab ini hanya berlaku antara Siam dengan British dalam perjanjian Bangkok 1909. Tapi tidak ada lagi perjanjian yang melibatkan British dengan Perlis. Jadi pada 28 April 1930, perjanjian Perlis British telah ditandatangani, dan di sini secara tidak langsung telah menjadikan Perlis ni secara rasminya negeri Melayu terakhir menerima naungan British. Maksudnya di sini, selepas perjanjian Perlis British ni, maka secara rasminya lah Perlis ni berada di bawah naungan British. Perjanjian ini sebenarnya telah meningkatkan kawalan penasihat British terhadap pentadbiran negeri melalui Majlis Mesyuarat Negeri Perlis. Kemudian kita pergi pula kepada Kedah, iaitu kita akan lihat penasihat British di Kedah. Pada 15 Julai 1909, W.G. Maxwell telah dilantik sebagai penasihat British di Kedah. Dan keengganan menerima W.G. Maxwell ni sebenarnya telah menimbulkan penggeseran dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah yang diterajui oleh Tunku Mahmud. Maksudnya di sini, Majlis Mesyuarat Negeri Kedah yang diterajui oleh Tunku Mahmud ni tak nak terima W.G. Maxwell ni sebagai penasihat British. Dan punca konflik ni berlaku lagi apabila tindakan W.G. Maxwell ni sendiri yang dianggap melampaui dan mencampuri urusan pentadbiran negeri. Jadi apa yang W.G. Maxwell ni buat, di mana di sini dilihat kenapa Majlis Mesyuarat Negeri Kedah ni menentang W.G. Maxwell ni, sebab W.G. Maxwell ni telah menuntut supaya surat rasmi mesti melalui Resident General, dan kemudian dia mesti ditulis dalam bahasa Inggeris. Kemudian W.G. Maxwell juga telah mengetepikan nama Sultan Kedah dalam surat rasmi, dan seterusnya telah mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya. Ini bila berlaku perkara ini dianggap yang W.G. Maxwell ni telah mencabar identiti negeri Kedah ni. Dan konflik ini akhirnya telah membawa kepada perjanjian Kedah British pada 1 November 1923. Dan secara rasminya Kedah telah menjadi negeri naungan British melalui perjanjian Kedah British ni. Dan di sini kita lihat walaupun Kedah menjadi negeri naungan British secara rasmi, tapi Kedah telah berjaya mengekal identiti sebagai negeri Melayu. Ini dapat dilihat apabila adanya penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan perundangan. Dan yang keduanya ialah penggunaan kalender hijrah. Kita tak ikut tahun Masihi, kita ikut tahun hijrah. Dan yang ketiga, cuti umum di negeri Kedah diumumkan pada hari Jumaat. Dan yang keempatnya ialah keutamaan untuk melantik pegawai Melayu di dalam pentadbiran. Jadi itu apa yang berlaku di dalam negeri Kedah. Okey, kemudian kita lihat pula penasihat British di Kelantan. Di sini, Sultan Muhammad IV sebenarnya tidak menerima perjanjian Bangkok. Jadi, British cubalah untuk berunding dengan baginda. Dan akhirnya, perjanjian telah ditandatangani antara British dengan Kelantan pada tahun 1910. Dan antara kandungan perjanjian tersebut ialah yang pertamanya, J.S. Mason telah dilantik sebagai penasihat British. Dan yang keduanya ialah Sultan Kelantan perlu mengikut dan melaksanakan nasihat penasihat British dalam semua perkara kecuali agama Islam dan adat Melayu. Dan yang ketiga ialah Sultan Kelantan tidak dibenarkan untuk membuat hubungan dengan kuasa luar tanpa melalui penasihat British. Ini antara kandunganlah di dalam perjanjian yang telah ditandatangani antara British dengan Kelantan pada tahun 1910.
Dan akhir sekali kita lihat pula penasihat British di Terengganu. Di sini kita lihat kepada Sultan Zainal Abidin III di mana baginda enggan menerima penasihat British dan hanya menerima pelantikan wakil British sahaja. Di mana cikgu sebut tadi kan, wakil British ni dia tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran negeri, tapi hanya ada kuasa di dalam hal ehwal luar negeri sahaja. Dan pelantikan wakil British ni telah dibuat pada tahun 1910. Penguasaan British dalam pentadbiran Terengganu ni sebenarnya adalah semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Ini selepas kita kata kemangkatan Sultan Zainal Abidin III, penggantinya adalah Sultan Muhammad II. Di sini Sultan Muhammad II telah didesak untuk menandatangani perjanjian Terengganu British pada 24 Mei 1919. Dan melalui perjanjian ini, status wakil British yang sebelum kita lihat kan, kita ada wakil British kan, wakil British ni telah ditukar menjadi penasihat British. Dan siapa penasihat British pertama di Terengganu? Inilah dia, iaitu J.L. Humphreys. Sultan Muhammad II sebenarnya lebih banyak berunding dengan pembesar negeri berbanding dengan merujuk kepada penasihat British. Dan akibat daripada sini menyebabkan British marah dan dianggap telah menghalang dasar British di Terengganu. Akhirnya baginda telah turun tahta pada tahun 1920 dan telah diganti dengan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Itu sistem penasihat British di Terengganu. Jadi kita lihat pula yang keempat, iaitu menggubal Undang-Undang Tubuh. Jadi kita tengok dulu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Pada 14 April 1895, Sultan Abu Bakar telah memasyhurkan perlembagaan negeri yang kemudiannya dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Dan dengan pengenalan undang-undang ini sebenarnya telah menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan mempunyai unsur demokratik. Okey, kita lihat kandungan. Apa ada di dalam antara kandungan tubuh Kerajaan Johor ni? Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ni mengandungi 64 fasal. Antara kandungan undang-undang tubuh ini di mana Sultan tidak boleh menyerahkan negeri dan kerajaan Johor kepada kuasa asing. Itu satu. Sultan tak boleh serahkan negeri dan kerajaan Johor kepada orang asing selain daripada British lah. Dan yang keduanya, menteri-menteri dan jemaah pangku kerajaan. Di mana mereka ni tidak boleh menyerahkan negeri kepada kerajaan asing. Yang tadi Sultan. Yang keduanya, menteri-menteri dan jemaah pangkuan kerajaan ni. So tidak boleh menyerahkan negeri kepada kerajaan asing. Dan yang ketiganya, kita lihat kepada jemaah menteri. Di mana jemaah menteri ni mestilah terdiri daripada bangsa Melayu, rakyat Johor dan beragama Islam. Baru boleh dilantik menjadi jemaah menteri. Dan yang keempat, ahli majlis mesyuarat kerajaan mestilah terdiri daripada rakyat Johor. Dan yang akhir sekali, rakyat dan kerajaan Johor akan mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan yang lain, terutamanya British. Itu kandungan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Kepentingan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ni, yang pertamanya ialah menjadi asas kukuh bagi negeri Johor untuk mengimbangi kuasa British dan mempertahankan identiti negerinya. Dan yang keduanya adalah untuk membentuk kerajaan yang berteraskan demokrasi. Ini bagi menggantikan sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak. Dan langkah ini sebenarnya telah memberi kesan kepada rancangan British untuk menguasai Johor. Jadi itulah kepentingan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Okey, sekarang kita tengok pula kepada Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu. Pada 2 November 1911, Sultan Zainal Abidin III telah menggubal Undang-Undang Bagi Diri Terengganu. Undang-undang ni dikenali juga sebagai Idkhon Al-Muluk bi Taqdil Al-Suluk, bermaksud keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan. Dan kandungan ni termasuklah soal kuasa sultan, tentang tugas pembesar, kesetiaan rakyat dan juga peraturan negeri. Dan kita tengok dengan lebih lanjut lagi mengenai antara kandungan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu ni, di mana undang-undang ni telah mengandungi, salah ejaan sedikit, typing dia, mengandungi 53 fasal. Antara kandungannya ialah Kerajaan Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam atau dikenali sebagai Melayuwiyah Islamiyah. Dan yang kedua, Islam merupakan asas perundangan negeri. So asas perundangan negerinya adalah Islam. Dan yang ketiganya, Sultan, di mana di sini Sultan Terengganu tidak boleh untuk menyerahkan negeri Terengganu kepada mana-mana kuasa asing.
Dan yang keempat, Sultan Terengganu yang menyerahkan negeri Terengganu kepada kuasa asing mestilah turun dari tahta. Dan yang kelima, di mana menteri besarnya mestilah beragama Islam dan rakyat Terengganu. Dan akhir sekali, ahli majlis negeri, di mana ahli majlis negeri ini boleh terdiri daripada orang bukan beragama Islam tetapi mestilah rakyat Terengganu. Jadi itulah yang terkandung antara kandungan di dalam undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang mempunyai 53 pasal. Dan kita lihat kepada kepentingan. Apa kepentingan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu ni? Okey, yang pertamanya ialah undang-undang ni akan dapat memantapkan pentadbiran dan memelihara kedaulatan negeri. Dan yang keduanya ialah mengukuhkan perpaduan dalam kalangan raja, pembesar dan juga rakyat jelata. Dan yang akhir sekali kita lihat kekuatan hubungan antara raja dengan rakyat ni sebenarnya yang menjadi apa? Benteng yang menghalang campur tangan British. Jadi itu kepentingan bagi undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Jadi kita selesai untuk tindakan yang keempat iaitu menggubal undang-undang tubuh. So sekarang kita lihat tindakan yang kelima iaitu raja menerajui pemodenan negeri. Sini kita akan lihatlah kepada 3 negeri iaitu kita akan tengok pemodenan Johor, pemodenan Kedah dan pemodenan Terengganu. Okey, kita lihat dulu pemodenan Johor. Pemodenan Johor ni kita akan rujuk kepada Sultan Abu Bakar. Di mana di sini Sultan Abu Bakar telah bekerjasama dengan Majlis Jumaah Menteri yang cekap dan taat setia. Mempunyai sultan yang bagus dan mempunyai juga Majlis Jumaah Menteri yang cekap dan taat. Dan yang keduanya, Sultan Abu Bakar juga telah meneruskan pemodenan pentadbiran yang mula dipelopori oleh siapa tadi? Temenggung Daeng Ibrahim. Dan di sini kita boleh lihatlah antara pemodenan pentadbiran yang dilakukan di dalam pentadbiran, kewangan, undang-undang, pelajaran, kesihatan, tanah, polis dan tentera. Dan Sultan Abu Bakar juga telah bekerjasama dengan pembesar yang berwibawa. Antara pembesar-pembesar yang berwibawa ni adalah yang pertamanya kita ada Datuk Jaafar bin Muhammad. Yang keduanya kita ada Datuk Abdul Rahman bin Anda. Yang ketiga kita ada Datuk Muhammad Saleh bin Perang. Dan yang keempat kita ada Datuk Muhammad Ibrahim bin Mushi Abdullah. Dan selain daripada itu, Sultan Abu Bakar juga telah menubuhkan pelbagai jabatan, di mana jabatan-jabatan ini akan menguruskan pembangunan rakyat dan negeri. Malah jabatan yang beroperasi ini juga telah berjalan dengan berkesan dan cekap hingga British tidak ada ruang untuk campur tangan di dalam pentadbiran. Ejaan R campur tangan di dalam pentadbiran Johor. Okey, jadi di sini kita dapat lihatlah di mana pemodenan Johor ni sebenarnya telah menyebabkan British lambat untuk campur tangan di dalam Johor. Okey, kemudian kita tengok pula pemodenan Kedah. Ini semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid Halim Shah di mana baginda terkenal sebagai bapa Kedah moden. Ini disebabkan oleh semasa pemerintahannya Kedah telah melaluilah arus pembangunan dan pemodenan ni. Dan Sultan Abdul Hamid Halim Shah ni sebenarnya telah dibantu oleh pembesar negeri yang berkebolehan. Antara pembesar-pembesar negeri ni terdiri daripada Tunku Abdul Aziz, Tunku Mahmud, Tunku Ibrahim dan juga Wan Muhammad Saman. Dan mereka inilah yang kita lihat nanti bersama-sama dengan Sultan Kedah telah berjaya untuk membangunkan negeri. Dan pada akhir abad ke-19, Kedah telah mewujudkan Jabatan Audit, Pejabat Pos Besar dan Telekom, Mahkamah Keadilan dan Pasukan Polis Kedah. Kedah sebenarnya telah dapat berjaya mengembangkan sistem politik yang tersusun sebelum campur tangan British kerana di sini dapat dilihatlah Kedah mempunyai pegawai yang berpengalaman dan memainkan peranan yang berkesan di dalam pentadbiran. Ejaan lagi berpengalaman. Itu yang kita kata kekuatan yang ada pada Kedah di mana Sultan Abdul Hamid Halim Shah yang telah memulakan pembangunan dan pemodenan di Kedah. Dan kemudian kita lihat pula kepada pemodenan Terengganu di mana semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin III, Sultan Zainal Abidin III ni bersama dengan Yang di-Pertuan Muda Tengku Muhammad telah melakukan pembaharuan dan pemodenan dalam pentadbiran. Malah baginda telah menubuhkan Jemaah Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri sejak tahun 1912.
Dan selain daripada tu, penubuhan kita kata jemaah mesyuarat kerajaan dan jemaah menteri ni sebenarnya telah membawa kepada penubuhan jabatan-jabatan kerajaan. Antara jabatan-jabatan kerajaan yang telah diwujudkan pada waktu ni ialah pejabat setiausaha kerajaan, kita ada pejabat perbendaharaan, kita ada pejabat pesuruhjaya keadilan, kita ada pejabat agama dan pelajaran, kemudian pejabat kerja raya dan pejabat pesuruhjaya hutan. Jadi ini merupakan usaha untuk mengelakkan penglibatan British di dalam pentadbiran di Terengganu. Jadi itu cikgu dah bercerita mengenai 3 negeri yang telah melakukan pemodenan, iaitu negeri Johor, negeri Kedah dan juga negeri Terengganu. Jadi cikgu harapkan dengan penerangan cikgu tadi, kamu dapat menguasai tajuk ni dengan baik dan ilmu-ilmu yang diberikan ni bermanfaat untuk kamu. Dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi sebelum tu jangan lupa ya subscribe, like dengan share sebab banyak lagi video-video yang lain yang cikgu akan masukkan pada masa yang akan datang. So sekian dulu daripada cikgu, berjumpa lagi pada sesi akan datang. Okay.